Macam menarik, boleh rasa. Boleh cuba, boleh rasa. Boleh rasa. Boleh rasa. Halal, jangan risau, halal. Okey. Ada yang bagi makan hari tu saya makan apa tahu? Dia pun jamu saya makan belalang. Belalang. Belalang goreng crispy. Dia ada barbecue, dia ada cili-cili mana ni pedas-pedas sikit. Ala-ala Korea. Macam-macam perisa. Macam-macam perisa. Ada orang tanya pula, macam mana pula dengan belalang? Sebab ada orang makan belalang ni, orang jamu belalang. Belalang crispy orang pernah jamu saya. Sedap. Jadi nak tahu sedap tak sedap kena tahu hukum dulu. Hukum dia adalah halal. Boleh dimakan sebab ada hadis baginda SAW. Tetapi sedap tak sedap, saya pernah makan sekok je. Sebab dia kata, ustaz kalau hang tak makan maksudnya tak halal. Sudah. Sudah. Jadi depa duk keliling saya pun makanlah sikit kan. Rupanya bolehlah rasa crispy lah sikit. Okay. Tapi itulah saya rasa kali terakhir lah kot saya makan. Dia tak rasa macam kentang biasa tu ustaz? Dah, Bukan? dia kosong. Dia rasa macam apa dia? Tak tahu, macam makan seaweed tak? Kita makan seaweed kita beli kat kedai tu kan, yang pedas-pedas sikit, rasa macam tu lah lebih kurang. Macam menarik tu boleh. Macam menarik, boleh rasa. Boleh cuba, boleh rasa. Boleh rasa. Boleh rasa. Halal, jangan risau, halal. Okey.